Assalamualaikum guys. Siapa-siapa yang tengah mencari rumah dekat Bandar Baru Udah, dekat dengan akses nak keluar, dekat tepi jalan, depan ni ada flat. Rumah yang kita nak tengok tu ada dekat sini. Rumah yang kita nak tengok ni dekat Bandar Baru Udah, ada 3 bilik, 2 bilik air. Approach rumah ni korang boleh masuk 1 biji kereta. Dekat tepi ni boleh letak motor lagi. Dah ada design batu-batu. Jom kita masuk dekat dalam rumah. Ini korang boleh nampak bila masuk dekat rumah. Dekat atas dah siap dengan kornis yang cantik dan LED strip. Ini living hall dia. Dekat tepi ni ada lagi satu ruang, dah siap dengan kornis juga, dah ada LED strip. Dekat depan tu ada satu lampu cantik. Ini bilik yang pertama. Bilik yang pertama ni agak luas juga. Dekat atas dah ada downlight dan kipas. Jom kita tengok bilik yang kedua. Ini bilik yang kedua. Bilik yang kedua ni agak luas juga ya. Jom tengok bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga ni dah siap dengan tandas. Ruang dapur rumah ni dah siap dengan tabletop, L-shape, dah siap dengan kabinet lagi. Dapur pun dah ada. Tandas kedua rumah ni agak tersembunyi, design dia dah siap kayu-kayu. Ini tandas yang kedua. Dekat belakang ni ada laundry area untuk korang mendomi. Macam biasa guys, kalau korang cari rumah dekat Bandar Baru Udah, dekat dengan akses, macam-macam akses, sekolah pun dekat, rumah pun cantik, dengan harga 535 dengan condition macam ni. 3 bilik, 2 bilik air. Korang boleh komen dekat bawah.